Usaha tu tangga kejayaan. Tapi kalau hati Amoy tak buka, kau panjat pun tak guna. So ini Tong Aunan. Dia ni hebat Rubik Cube. Sap-sap soy je dia pusing. Pada satu hari tu dia lepak dekat taman. Tak ada hujan, tak ada ribut. Amoy lintas jalan. Tong buat eye contact dengan Amoy tu. Amoy tu senyum balik. Tong terus jatuh cinta. Malam tu Tong tak boleh tidur. Terngiang-ngiang senyuman Amoy tu kat kepala otak si Tong. Tiba-tiba dia dapat idea. Apa kata aku bagi Amoy lukisan muka dia? Mesti Amoy tu jatuh cinta. Dalam bahasa Cina, Tong order 840 biji Rubik Cube. Habis dekat 2000 lebih. 3 malam Tong tak tidur. Dia susun satu-satu sampai jadi muka Amoy. Walau jadi Tong punya excited. Dia ajak Amoy datang tengok potret tu. Bila Amoy tengok Amoy senyum. Tiba-tiba Amoy cakap, I have boyfriend. Amoy tu tak terima cinta si Tong. Tong punyalah kecewa. Tong jadi ungu. Tong luahkan perasaannya di internet bahawa cintanya di reject. Ada yang simpati, ada yang memaki. Tong pun redha. Kali ni dia tak design muka Amoy dah. Dia kata,